أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah menjadikan laki-laki dan perempuan. Jangan lupa untuk mengikuti rancangan An-Nisa setiap hari Khamis 5.20 petang. Satu rancangan menjawab persoalan wanita dari segi hukum syarak. Rancangan ini dikendalikan oleh ustaz dan ustazah yang berpengalaman luas. Jangan lupa An-Nisa setiap Khamis 5.20 petang di Mutiara FM. Dari saya, Imam Muda Azhar. Ya, dah pun 5.21 minit petang waktu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Mutiara FM waktu ini walau di mana jua anda berada. Terima kasih kepada Nurul yang temani anda dalam Santai di Mutiara. Saudara, Alhamdulillah sekali lagi kita bersiaran dalam rancangan An-Nisa hari ini, Khamis 5 Disember 2013 bersamaan dengan 2 Safar 1435 Hijrah. Kembali bersama saya Aziz dan juga tetamu kita yang berbahagia Ustaz Munir Farid Al-Hafiz. Assalamualaikum, apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Ustaz, sebelum kita mulakan dengan ambil pemanggil dan juga baca kiriman SMS, silakan dengan mukadimah daripada Ustaz. Ya, terima kasih DJ Aziz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar segmen An-Nisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya ucapkan takziah kepada mereka yang mendapat bencana di pantai timur. Ya. Ada juga sahabat saya yang kehilangan suami dan juga anak. Ada yang kehilangan mendangkan banjir. Saya percaya banjir antara yang terburuk. Yang terburuk ya Ustaz. Jadi sebenarnya kalau kita tengok dalam apa yang telah berlaku, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin memberi satu peringatan kepada kita bahawasanya kehebatan, betapa hebat kita, hebat macam mana sekalipun dengan teknologi dan sebagainya, apabila Allah ingin menguji, hanya menguji dengan air sahaja. Jadi habis semua teknologi. Jadi orang yang terbaik adalah mereka yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kira sama ada syukur itu mendapat nikmat yang sedikit mahupun banyak, ataupun mendapat musibah, yang mana sepatutnya musibah itu menjadi satu pengajaran dan sepatutnya ia tidak akan mengulangi apa yang telah berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini saya ingin menceritakan ataupun berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan musibah juga, iaitu musibah perceraian, kan. Selalunya kalau kita sebut perceraian ni orang takut, kan. Kalau macam kita cakap pasal cerai ni, orang kata minta simpang dan sebagainya. Tetapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ini hukum perceraian ini ada di dalam Al-Quran. Kita tidak boleh menolak, dan sudah semestinya sekiranya Allah Subhanahu wa taala meletakkan segala hukum di dalam Al-Quran, dan Al-Quran merupakan manual book bagi kita, sudah tentunya ada hikmah yang perlu kita renungi apabila berlakunya perceraian. Sama juga dengan hukum poligami. Walaupun kita dengar, kalau saya percaya kalau isteri ataupun perempuan mendengar poligami dia macam allergic. Sama juga dengan perceraian.
Ada yang setengah daripada kita yang tidak boleh mendengar perceraian, dia takut. Tetapi sebenarnya sekiranya kita ingin memperolehi hikmah-hikmah apa yang terkandung yang di dalam perceraian, kita tanya orang yang biasa bercerai. Okey, sebenarnya banyak hikmah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya berlakunya perceraian. Ada hikmah. Jangan kita anggap segala perceraian itu adalah satu bala dan sebagainya, dan jangan kita menyumpah orang yang bercerai, sebab kadang-kadang dia ada hikmah yang tersembunyi yang mana kita tidak tahu, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Perancang. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya di dalam Al-Quran, di antara ayat-ayat yang kalau mengikut pengalaman saya semasa di Mahad Tahfiz Al-Quran, antara ayat-ayat yang susah untuk dihafal adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan perceraian. Ia terkandung, kalau kita tengok dalam juzuk yang kedua, di akhir-akhir juzuk yang kedua tu, dia akan menceritakan berkenaan dengan perceraian. Juzuk kedua ni adalah dalam surah Al-Baqarah, yang mana Allah menerangkan bagaimana hukum-hukum at-talaq marratan dan sebagainya. Dan juga di dalam surah An-Nisa pun ada. Jadi semestinya apabila Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang hukum-hukum itu, maksudnya di sini Allah Subhanahu Wa Taala hendak memberitahu kita bahawa kita perlu bersedia dengan apa-apa kemungkinan. Okey, kita perlu bersedia dengan apa-apa kemungkinan. Sebab itulah kita tengok, saya tak tahulah, tapi sebenarnya kalau kita tengok air wudu di antara lelaki dan wanita, di antara suami dan isteri, walaupun suami dan isteri apabila bersentuhan akan batal, tetapi tidak dengan anak. Kan? Pelik kan? Kita pernah tak kita terfikir, aku ni laki bini ni, tapi bersepah wudu kena batal. Tapi kalau dengan anak tak batal. Maksudnya di sini segala kemungkinan boleh berlaku, kecuali anak itu kita tidak boleh putuskan sehingga ke akhir hayat kita. Sebab tu kalau kita tengok banyak hadis Nabi SAW, antaranya apabila mati anak Adam akan orang kata apa, akan terputus segala amalannya, kecuali antaranya adalah anak soleh. Nabi tak sebut suami soleh ataupun isteri solehah yang mendoakan. Nampak? Maksudnya di sini ada hikmah-hikmah yang perlu kita gali dan perlu kita cari, yang mana sebenarnya kadang-kadang perceraian ini membawa satu hikmah yang baik. Jadi yang pertama, bagaimana untuk kita memperolehi perceraian yang berhikmah. Yang ni apabila kita mengambil keputusan untuk bercerai dan kita ataupun kita diceraikan melalui SMS ke, tiba-tiba dia jerit ceraikan dan sebagainya. Benda pertama yang perlu kita lakukan adalah bersabar ketika menerima lafaz cerai. Itu benda pertama yang kita perlu ingat. Kita perlu bersabar ketika menerima lafaz cerai. Memang di dalam ada ketika mereka yang mendengar lafaz cerai itu tersungkur, ada yang terjatuh, ada yang pingsan dan sebagainya. Ada setengah lelaki ataupun suami yang melafazkan lafaz cerai, saya tengok di dalam mahkamah, yang terketar-ketar. Suara daripada kuat sampai tak keluar suara. Maksudnya benda ni merupakan memang benda yang berat, tetapi sebenarnya ada hikmah yang mana kita jangan memandang bahawa perceraian ni merupakan suatu bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan begitu sekali. Jadi sebenarnya dia ada beberapa cara ataupun bagaimana keadaan perceraian itu dibuat. Ada setengah itu yang susah nak melafazkan talak. Ada yang setengah tu yang memikirkan banyak kali dengan buat istikharah dan sebagainya. Ada sesetengah yang biasa saya tengok di dalam mahkamah, apabila dia melafazkan talak, dia terus sebut Yahoo pun ada. Yang tu pun ada. Macam-macam tuan-tuan dan perempuan, jenis-jenis orang ni. Tetapi sebenarnya orang-orang yang sebut Yahoo, yang seronok ni dan sebagainya, sebenarnya bagi saya mereka gagal mendapat hikmah daripada perceraian. Dan mungkin dikatakan mereka berseronok, mungkin mereka merasakan perkahwinan ini merupakan salah satu beban, kan? Bila lafaz cerai ini jadi satu benda yang
terkeluarlah, selamat daripada beban tu. Jadi kita kena ingat tuan-tuan dan puan-puan, perkahwinan ini Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut di dalam Al-Quran surah Ar-Rum, apabila adanya pasangan suami dan isteri, lelaki dan perempuan, dia perlu dalam perkahwinan perlu ada dua perkara. Yang pertama mawaddah, yang kedua rahmah. Mawaddah ni adalah kasih sayang. Kita lihat suami, kita lihat isteri, kita lihat anak dengan penuh kasih sayang. Dan yang kedua adalah rahmah. Rahmah ni lebih boleh dikatakan sebagai kasihan. Kesian. Kita tengok, kita kesian. Kita tengok suami, kita kesian. Kita tengok isteri, kita kesian. Kita tengok anak, kita kesian. Kalau tak ada dua-dua ni, maksudnya fungsi perkahwinan itu sudah semakin retak. Maksudnya tidak, kalau kita tidak sayang dan kita tidak kesian, apalagi yang tinggal, bencilah. Kan? Jadi kita kena banyak bermuhasabah. Maksudnya di sini kita jangan membiarkan apabila berlakunya keretakan dalam rumah tangga, kita biar sahaja. Jangan tuan-tuan, kita kena cari balik mawaddah wa rahmah. Kita cari balik kasih sayang, macam mana nak repair balik. Dan rahmah, kesian ni kita kenang balik. Kalau mawaddah, cara dia adalah kita repair balik. Maksudnya kita buat sesuatu yang disukai oleh pasangan. Okey, kalau suami itu suka katalah sambal tumis, kan, kita lama dah tak masak sambal tumis, buat sambal tumis. Kan, maksudnya dia akan ada lagi pertautan balik. Walaupun bergaduh macam mana sekalipun, ada tautan balik, maka itu akan jadi elok. Dan mawaddah itu adalah kasih sayang. Dan ar-rahmah, rahmah ni maksudnya kesian. Kesian ni cara dia bukannya susah. Caranya adalah kita mengenang kebaikan pasangan. Walaupun pada hari itu kita marah sangat dengan pasangan kita, kita kenang balik apa yang dia lakukan. Daripada awal, mungkin daripada awal perkahwinan dia berkorban, kan? Dia berkorban segalanya. Ada setengah tu yang saya perhatikan yang berhenti kerja semata-mata nak ikut suami. Ada setengah suami tu tukar kerja semata-mata nak ikut isteri. Semua tu kita kena kenang. Bila kita tidak kenang benda-benda tu, jadi benda perkara kesian ni, rahmah ni akan semakin kurang. Bila semakin kurang, walaupun satu perkara kecil yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan, kita akan melenting dengan teruknya. Jadi benda-benda tu yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan di dalam perkahwinan. Jadi apabila tidak ada benda tu, maka akan berlakulah perceraian. Dan apabila berlakunya perceraian, seperti yang saya kata, benda pertama yang kita kena lakukan adalah bersabar. Okey, kita kena bersabar. Benda ni kita kena ingat, kita ni adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh menolak takdir, kan? Mungkin hayat perkahwinan sama seperti hayat umur kita. Ada setengah yang meninggal semasa dilahirkan. Ada setengah yang meninggal dalam perut. Ada setengah yang meninggal selepas 3 tahun, 4 tahun. Ada setengah yang meninggal 20 tahun. Ada setengah yang meninggal sampai akhir hayat. Sama juga dengan perkahwinan. Ada setengah perkahwinan yang hanya bertahan, mengikut pengalaman saya yang saya handle kes, ada yang 8 jam pun ada. Sehari pun ada, 3 hari pun ada, seminggu ada, setahun ada. Jadi benda ni adalah sesuatu seperti hayat jangka masa umur kita. Kan? Kita tak payah, memang terkejut. Tapi sebenarnya ini merupakan sesuatu perancangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya apa yang berlaku ini, kita kena tahu bahawa kadang-kadang ada perkara yang kita tidak suka, tetapi sebenarnya itulah kebaikan untuk kita. Dan kita kena ingat dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, dalam juzuk yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin alladhina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu Wa Taala dah terang sebenarnya, kami akan cuba, kami akan test hamba-Ku ni dengan banyak perkara. Yang pertama adalah rasa takut. Minal khauf, kan? Ketakutan ni macam-macam lah. Ketakutan dari segi pencuri, ketakutan dari segi kadang-kadang bila kita tahu anak kita ni doktor kata harapan tipis, dia jadi takut. Takut tu adalah ujian kepada kita. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok bagaimana kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takat mana kita bergantung.
kalau kita bergantung sama banyak dengan apa yang kita risau, maka sepatutnya kita tak payah risau. Kan? Tapi kita risau lebih pada kita doa, maka benda tu akan lebih teruk kita risau. Kita kena ingat benda tu. Maka Allah akan menduga dengan ketakutan, lepas tu kelaparan, kekurangan harta, dan orang kata apa, kekurangan dari segi wa naqsim minal amwali wal anfus. Al anfus ni maksudnya jiwa. Maksudnya di sini jiwa ni dia boleh jadi dua perkara. Yang pertama adalah kematian. Kita hilang seorang melalui kematian. Yang kedua, kita hilang seseorang mungkin melalui perceraian. Jadi benda-benda ni kita kena ingat adalah dugaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya kita kena ingat ada juga ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan bahawa tidak satu musibah pun yang menimpa kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Perceraian ini sebenarnya ada izin Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Dia bukan jadi macam tu saja. Kadang-kadang dia cuba nak bercerai, ada yang saya perhatikan, ada yang cuba nak bercerai, macam-macam dia buat, tetapi tak jadi cerai. Itu maksudnya Allah tak izin. Tetapi kalau Allah nak izin, benda kecil pun dia jadi sebab untuk bercerai. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya benda yang pertama yang perlu kita lakukan untuk mempunyai ataupun memperolehi hikmah semasa bercerai adalah dengan bersabar. Okey, kita kena faham bahawasanya apa yang kita lakukan ni tertakluk kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang kita perlu lakukan sekiranya perceraian itu terjadi, kita perlu tengok hikmahnya. Kita kena, yang kedua, bersangka baik dengan perceraian dan bersikap positif. Maksudnya di sini, apabila berlakunya kegagalan di dalam rumah tangga, berlakunya kegagalan, kita dah cuba dan sebagainya, dan kita sebagai hamba sebenarnya kita hanya tahu, kita tak tahu apa-apa. Kita tak tahu apa yang nak berlaku esok ataupun nak berlaku selepas minit yang seterusnya, kita tak akan tahu. Tapi sebenarnya kita kena ingat dan bersangka baik bahawa sebenarnya Allah Maha mengetahui. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, dalam surah Al-Baqarah. Allah kata kadang-kadang benda yang an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Apa yang engkau sangkakan dan engkau benci, bahawa itu adalah jalan yang terbaik untuk engkau. Fa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan kadang-kadang benda yang kita suka, Allah kata ia merupakan satu benda yang buruk untuk kamu. Jadi kita kena ingat. Yang kedua adalah kita perlu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila berlakunya perceraian. Jangan maki, jangan menyalahkan pihak-pihak dan sebagainya. Itu adalah sebab sahaja. Kita kena ingat musabbabil asbab. Orang yang menyebabkan ada penyebab. Kita mungkin kita tak boleh terima benda tu. Kita akan menyalahkan mak mentua, pak mentua dan sebagainya. Yang tu salah satu perkara yang agak, bila kita menyalahkan orang lain, kita tidak akan mendapat hikmah apa yang berlaku. Mungkin ada kesilapan daripada kita, kan? Ada kesilapan daripada kita, tetapi kita tak nampak. Dan bila sikap menyalahkan orang lain ini menjadi satu habit, maksudnya kita tidak akan maju. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya kita kena ingat kegagalan ataupun perceraian ni adalah satu peluang. Kita kena sangka baik bahawasanya, kita tengok dalam hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang maksudnya barang siapa yang diingini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan kebaikan, maka Allah akan mengujinya dengan musibah. Kita kena ingat, kita tengok bagaimana orang yang berniaga, kan? Ada setengah tu yang maju dalam perniagaan. Cuba kita tanya dia, adakah dia cuba sekali maju? Tak. Ada setengah tu yang saya kenal, yang berjaya sekarang ni, dulu pun dia teruk. Gadai, jual harta, jual itu semata-mata nak berjaya dalam perniagaan. Tetapi setelah mencuba beberapa kali, alhamdulillah, berkat dengan orang kata usaha dia, Allah Subhanahu wa ta'ala perkenankan, maka alhamdulillah Allah telah memberikan jalan yang terbaik, iaitu perniagaan dia maju. Samalah juga kalau terjadinya perceraian ini, kita kena ingat
kegagalan yang pertama tidak semestinya gagal selama-lamanya. Ini macam kursus motivasi pula. Tapi saya tengok ramai yang setengah tu kecewa dan ingin membalas dendam. Jadi saya rasa petang ni memang saya ingin bincang benda-benda ni. Jadi sebenarnya ada hadis daripada Syuhaib yang telah menyatakan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, sungguh menakjubkan perihal orang mukmin kerana semua perkara yang menimpanya adalah kebaikan dan tidaklah berlaku perkara ini melainkan hanya kepada orang yang beriman. Apabila dia diberi nikmat lalu dia disyukur, maka menjadilah nikmat itu sebagai kebaikan baginya. Dan sebaliknya apabila ia diuji dengan musibah, maka dia bersabar, lalu ia jadi pula musibah itu sebagai kebaikan baginya. Ini antara hadis-hadis Nabi yang boleh menguatkan kita sebenarnya. Maksudnya apabila kita menerima kebaikan itu, kita bersyukur, maka ia menjadi kebaikan yang nyata. Dan apabila kita menerima musibah itu, kita bersabar, saya percaya dia akan menjadi satu kebaikan. Kita tengok contoh setengah tu orang nak cari rumah kan. Cari rumah 2-3 kali, cari. Rupanya Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi rumah yang baik ke dia. Mengikut pengalaman lah. Saya pun sendiri, saya pernah cari nak beli rumah. Nak beli rumah, beli tak boleh, yang ni tak boleh. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi rumah yang dekat dengan masjid. Nampak? Kita tak tahu benda tu. Jadi samalah juga, apa yang berlaku, apa musibah yang berlaku, kita perlu yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah nak bagi sesuatu yang baik. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hikmah yang keempat, sekiranya berlakunya perceraian, yang penting adalah kita perlu mengatur perancangan dan melakukan muhasabah. Yang ni yang penting. Okey, yang ni yang penting. Sebenarnya Nabi SAW pernah bagi satu panduan. Maksudnya orang yang beriman tidak akan disengat 2 kali di lubang yang sama. Maksudnya kalaulah kita ni pernah terkena sekali, okey, mungkin kita katalah pasangan kita ni tipu kita masa kahwin dan sebagainya. Maksudnya kalau nak kahwin kali kedua, periksa betul-betul. Jangan sebab cinta tu kita buta, maka kali kedua kita akan menemui kegagalan. Jadi benda-benda ni merupakan benda-benda yang perlu diambil perhatian bagi orang yang mengalami dikatakan orang yang mengalami perceraian. Kita kena ingat ada kes yang saya pernah handle. Ada orang tu dia pernah kahwin dengan 5 orang kot. Kahwin cerai. Nampak? Jadi bila ditanya kenapa jadi benda tu, dia kata dia menyesal sebab dia tidak mengambil iktibar. Benda yang sama. Dan punca perceraian pun punca yang sama. Jadi sepatutnya benda tu boleh dielakkan. Sepatutnya apa yang berlaku, musibah ke atas kita, sepatutnya kita menjadi lebih matang. Tetapi kalau kena 3-4 kali itu, kita kena muhasabah lah. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW lagi, orang yang pandai adalah orang yang menghisab, yakni bermuhasabah dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikut hawa nafsunya serta banyak berangan-angan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena ingat, Nabi SAW dah pesan, orang yang pandai adalah orang yang sentiasa bermuhasabah. Mungkin ada something tak kena, mungkin dan sebagainya, maka itu adalah orang yang pandai dan dia boleh mengatur hidup dia, alhamdulillah. Tetapi orang yang lemah, dia sama saja, orang kata apa, dia kena benda yang sama. Dia lalu jalan tu, dia tahu kata situ ada lubang, dia dah jatuh sekali dengan patah kaki dah. Lepas tu lalu lagi patah pula satu lagi kaki. Lalas sampai patah, sampai lalas ajal dia kat lubang yang sama. Jadi kita tak mau macam tu. Jadi muslimin dan muslimat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pentingnya tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu mengubah persepsi. Okey, masyarakat Malaysia ni sebenarnya mempunyai satu persepsi terhadap orang-orang yang bercerai. Okey, janda dan duda kan. Persepsi yang sepatutnya kita ubah, memandangkan kita perlu ingat bahawasanya di dalam Islam kita melihat bagaimana Islam amat mengambil berat terhadap janda dan juga anak-anak. Kanak-kanak kita, kalau kita tengok selalunya
ambil berat ni pun janganlah ambil berat ada makna lah. Ambil berat ni sebab mereka kehilangan pasangan dan sebagainya. Mungkin dari satu sudut kesusahan ibu-ibu tunggal dan sebagainya, kita sebagai masyarakat jangan memandang serong. Okey, dan sepatutnya ibu-ibu tunggal juga, macam saya kata, kena pandai bermuhasabah dan pandai menjaga diri, dan banyakkan berdoa, yakni beristighfar dan sebagainya, agar Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kehormatan mereka. Sebab sekarang ni kita nak ubah mindset orang ni bukannya senang. Okey, kalau kita tengok negara, kalau kita tengoklah Nabi SAW sendiri pun isteri pertamanya adalah seorang janda, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Kalau tak silap saya, ada kisah Khadijah ni berkahwin 2 kali, kalau tak silap saya. Kalau silap, sila betulkan. Okey, jadi banyaklah kisah-kisah berkenaan dengan janda yang diambil berat oleh umat Islam terdahulu. Tetapi malangnya pada hari ini ada sesetengah yang tidak mengambil berat, ada sesetengah yang mengambil berat, tetapi mengambil berat dengan cara yang ada udang di sebalik batu, sebalik mi. Ada cara. Jadi kita kena kita jangan ingat orang yang bercerai itu merupakan orang yang low class. Okey, kita jangan ingat, sebab kadang-kadang mereka bercerai itu ada hikmah yang tersendiri, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala nak selamatkan mereka. Kita kena ingat macam tu. Kita jangan ingat mereka ini apabila diceraikan kita boleh melakukan apa sahaja, kita boleh mengata apa sahaja dan sebagainya. Benda-benda ni kita perlu elak. Salah satu lagi adalah dosa mengata lah, kan? Kalau orang kata baik sikit ke, maksudnya orang yang bercerai ni, dia katalah dia buat bisnes dan sebagainya, adalah mulut-mulut yang mengata, yang kata ni ada orang bela dan sebagainya. Kita elak benda tu, tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ni bukan zaman untuk kita mencari dosa. Okey, kita kena, bukan sekarang sahaja, daripada dulu lagi Nabi SAW menyarankan apa, man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw yaskut aw kama qala. Maksudnya, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, maka hendaklah dia berkata baik. Kalau tak ada benda baik dia nak cakap, duduk diam-diam. Jadi saya rasa untuk petang ini InsyaAllah kita telah berkongsi berkenaan dengan hikmah-hikmah apabila berlakunya perceraian. Saya percaya orang-orang yang bercerai ni jangan rasa down, bangkit, berusaha tunjukkan sebenarnya perceraian ini merupakan satu hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan satu musibah. Dan tunjukkan bahawa sebenarnya mungkin apabila bercerai ini merupakan terselit satu kebahagiaan di sebalik perpisahan yang berlaku. Tetapi kita kena ingat, hukum tetap hukum. Yakni apabila kita ingin menuntut perceraian tanpa sebab, maka ia tidak akan bau syurga. Kita kena ingat benda tu. Kita kena usaha bersungguh-sungguh di dalam rumah tangga kita, dan usaha dan habis usaha lah. Tapi kalau dah, orang kata apa, dah jodoh takat tu saja, kita kena ambil jalan yang kedua, iaitu jalan ke arah positif. Kita kena ingat benda tu. Jadi saya rasa itu sahaja DJ Aziz untuk petang ini. Sebagai ni bukan mukadimah dah ni, dia dah macam ceramah lah. Okey, jadi takat tu dulu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, itu tadi saudara mukadimah daripada Ustaz tentang penceraian. Ya, dah pun 5.49 minit petang. Saudara, kepada anda yang nak ada sebarang persoalan, terus hubungi kami 0421073844. Baik, Ustaz, pemanggil kita yang pertama. Hello. Ya, Assalamualaikum. Salam. Ya, siapa dia tadi? Mak Halim. Encik Mak Halim, ya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Saya nak tanya lagi. Ceraian apa perempuan tak tebus talak ni? Ya. Ya, setelah apa kerana suami dia tak tahan, dia minta tebus talak lah. Ya. Tapi setelah bercerai, si suami itu berubah, dan bolehkah mereka tu baik semula ataupun macam mana? Okey. Itu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu dia daripada Encik Mak Halim, Ustaz, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim li bil khair ya arhamar rahimin. Muslimin dan muslimat, Cik Muhammad Halim, sebenarnya tebus talak ni merupakan salah satu perceraian
yang mana terdapat di dalam cara-cara bercerai. Dan sebenarnya tebus talak ni merupakan perceraian, kalau orang yang tak faham, adalah yang apabila si suami itu, apabila dia ingin menceraikan isteri, maka isteri itu kena bayar lah, kena bayar dalam beberapa harga dan sebagainya. Jadi sebenarnya tebus talak ni kalau kita tengok di dalam kes-kes di Pulau Pinang ni jarang yang berlaku. Tetapi apabila dia berlaku, maka sebenarnya ia merupakan satu bagi saya satu bencana lah. Satu bencana. Dan apabila dikatakan tebus talak ni, suami dah orang kata apa, dah bercerai, maka dia tidak boleh rujuk semula. Okey, dia tidak boleh rujuk semula. Kita kena ingat benda tu. Sebab tu dikatakan apabila orang yang ingin bercerai ni kena fikir betul-betul. Okey, sebab bercerai ni kita tengok ada setengah yang menyatakan bahawa apabila bercerai, itu yang kata setengah orang kata dia gila talak. Orang tak biasa tengok, tapi siapa yang biasa tengok tu dia tahulah bagaimana gila talak ni, apa dia punya simptom dia, banyak macam-macam. Kadang-kadang sampai boleh duduk di depan rumah bekas isteri itu semata-mata nak memujuk isteri. Okey, semata-mata nak memujuk isteri. Jadi benda-benda ni sebab tu dikatakan kena ingat. Okey, jadi hukum tebus talak ni di dalam syarak dan sebagainya dibenarkan dan sepatutnya apabila perceraian itu dilafazkan, maka kalau ikut mazhab Syafi'i dikenakan bayaran tebus talak dan sebagainya. Dan apabila mereka telah bercerai, maka mereka tidak boleh merujuk semula. Dan saya percaya benda ni susahlah nak kembali. Sebab tu dikatakan kena betul-betul. Kena betul-betul. Tebus talak ni satu benda yang kalau boleh kita elak lah. Kalau boleh kita elak. Tetapi kalau kita tidak boleh elak, maka tidak boleh orang kata apa, elak. Jadilah benda tu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, dah pun 5.53 minit petang. Baik Ustaz, kita tengok kiriman daripada Nur Amalina Ustaz. Ni ditanya dalam soalan, dalam rancangan tanyalah tadi dan dibawa ke rancangan Anissa. Soalannya, saya telah bercerai dengan suami. Saya minta izin dengan suami untuk mengambil pakaian dan barang berharga milik saya daripada rumah yang pernah saya duduk bersama suami lah. Tapi bekas kakak ipar saya tidak mengizinkan saya mengambil barang saya tu. Macam mana nak buat tu Ustaz? Dia dah bercerai. Tapi kakak ipar tak bagi masuk lah Ustaz. Tak bagi ambil barang-barang dia. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim li bil khair arhamar rahimin. Jadi Nur Amalina, sebenarnya apabila seseorang telah bercerai, maka segala harta yang diperolehi itu adalah menjadi harta sepencarian. Harta sepencarian yang mana tidak siapa yang boleh mengeluarkan harta itu selagi mana ia tidak dibuat tuntutan. Jadi kita kena buat satu list down harta-harta apa yang semasa perkahwinan itu, kan? Harta-harta apa yang semasa perkahwinan itu kita list down, kita buat tuntutan di mahkamah syariah. Jadi tidak ada siapa yang boleh menghalang sebenarnya untuk kita tidak mengambil harta-harta tu. Jadi yang penting di sini adalah apabila berlakunya perceraian dan kita ada harta-harta yang kita takut jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak orang kata apa, tidak ada sebarang ikatan. Kita kalau boleh kita buat laporan polis. Ada ketikanya kita kena buat laporan polis untuk laporan itu untuk digunakan di dalam mahkamah, yang mana laporan itu akan list down harta-harta dan apa yang telah berlaku, supaya apabila kes mahkamah telah selesai, harta itu tidak hilang. Jadi itulah cara yang saya boleh bagi setakat ni dulu. Kalau lebih lanjut, sebab fakta kes
tidak penuh. Jadi untuk sebagai umum, itulah caranya, iaitu kita buat kalau boleh selepas perceraian, selepas habis iddah dan sebagainya, kita buat tuntutan di mahkamah tinggi berkenaan dengan harta sepencarian. Wallahu a'lam bissawab. Baik, saudara, dah pun menghampiri ke 5.56 minit petang. Waktu ni mungkin satu pemanggil lagi ya. Hello, Assalamualaikum. Hello. Halo, Assalamualaikum Aziz. Ya, Waalaikumsalam Cik Mak Usman. Ya, saya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya. Sebelum pasal bercerai, biasanya pasangan suami isteri diberi kaunseling. Ya. Kadang-kadang ada pasangan boleh terima dan ada yang tak boleh terima, Ustaz. Ya. Hingga mengambil keputusan untuk bercerai juga. Ya. Walaupun perceraian ada hikmahnya, tetapi krisis yang mengakibatkan perceraian tak dapat dilupakan. Bagaimana kita nak menghadapi masalah ini, Ustaz? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, kita ada beberapa minit saja lagi, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Cik Mat Saad, sebenarnya kaunseling ni adalah salah satu cara untuk berbaik. Okey, dipanggil suluh, wasulhu khair dalam Al-Quran. Yang mana kaunseling ni sebenarnya adalah salah satu jalan untuk mungkin dia menjadi orang tengah. Yang mana mungkin kadang-kadang suami itu dia tidak boleh menceritakan masalah dia, tak sampai hati nak keluar dengan isteri, dia cerita kat orang kaunseling. Jadi dia akan cerita part dia, isteri akan cerita part dia, dan kalau kedua-duanya boleh menerima kesalahan masing-masing, maka mereka akan balik semula. Okey. Kalau dia tidak boleh terima dan sebagainya, ia dipanggil syiqaq. Syiqaq bainihima, kan? Bila dah ada syiqaq yang mana kita dah tengok memang tak boleh baik semula, itulah yang dikatakan kita perlu kalau kata tak boleh guna kaunseling, kita cari orang tengah yang lain. Kalau dah tak boleh sangat dah, memang teruk sangat dah, barulah difailkan penceraian atas sebab-sebab yang ada. Bukan kita lepas kaunseling tu kita cari pasal untuk cari sebab perceraian. Dan sebab-sebab inilah yang dikatakan perceraian ada 4 jenis. Yang pertama Seksyen 47 yang biasa tu. Yang kedua adalah ta'liq, dari segi kalau ada pukulan dan nafkah tak bagi. Yang ketiga adalah fasakh. Yang keempat adalah khulu', iaitu tebih talak, macam Cik Mak Halim cakap tu. Yang mana perceraian yang biasa semua ni ada tempoh iddah dia. Okey, ada tempoh iddah dia, kecuali khulu' yang mana macam Cik Mak Halim kata tadi, tebus talak, kalau kata dia baik semula, maka dia kena buat akad yang baru. Walaupun iddah dan sebagainya, dia kena akad lain. Maksudnya macam kahwin baru. Okey. Jadi kena faham Cik Mat Saad Osman, dan saya campur sekali dengan Cik Mak Halim yang bertanya tentang khuluk tu. Jadi khuluk merupakan perkara yang terakhir, yang mana kalau kita nak fal pun, kalau boleh kita elak lah. Tebus talak tu kita elak, sebab dia kena akad lain. Akad lain dia susah lah, kan. Malu, dan ada setengah malu dan sebagainya. Tapi kalau setengah tu dia nak juga, dia buat lah. Jadi itu dulu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, saudara, dah pun 5.58 minit petang. Nampaknya setakat ini dapat kita bersama dalam rancangan Nisa. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama. Dan terima kasih juga kepada yang berbahagia Ustaz Munir Farid Al-Hafiz yang sudi bersama kita pada petang ini. Jam 6 terus ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu kita kembali semula bersama dalam slot retro 90-an. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.